Masuk hospital tapi doktor tak tahan pun. Cuma dia kata tulang punggung tu berlari. Lepas tu bergeser dengan urat tu. Dia jadi sakit tu. Satu, dua. Okey dah. Belum buat alignment lagi ni, bawa demo. Ya Allah. Masya-Allah. Masa kurang. Nak tegak je tak lurus lagi. Tadi tak boleh lurus tu. Tak, ni belum rawat betul-betul lagi. Tak rawat lagi. Yang dekat tulang punggung tu dia rasa kurang sikit. Agak tak tadi. Dia rasa macam current. Jadi kita tak saya duduk sini. Terima kasih ya. Cuk bangun sayang. Bangun sendiri. Kalau tak boleh tak bangun sendiri. Boleh. tapi tegak Tapi kan. ada rasa sikit lah. Nyut-nyut tu kan. Kurang lah tadi kan. Oh boleh selesai. Kalau tak sakit. Kalau tak dia rasa sakit macam Dia macam melekat. macam menyucuk, macam bila kita rasa tulang kita patah cucuk dekat isi. Sakit macam tu. Ringin. Rasa ringin. Terbuka semua. Saya tak sangka saya dapat rawatan lagi. Memang saya tak cukup duit. Sakit ni saya dah tahan dekat setahun lebih. Saya tahan. Okay, bangun tak pegang tu boleh angkat terus badan ni. Ada perubahan lah. Memang dulu sampai macam ni. Ya, membongkok kan. Membongkok lah. Saya memang rasa sakit sangat. Efek memang dekat peha ni. Jalan pun tak boleh. Macam semalam pukul 5 pagi saya tak boleh nafas sebab tulang belakang saya rasa macam menekan sangat. Tapi ni memang dah, saya dah boleh berdiri 100% tak lagi lah. Tapi memang dah kira 90 dah ada lah. 90 dah ada. Tak memang kena pegang dinding lah. Tapi ni memang dah ada perubahan. Kaki saya sekarang dah sama panjang. Kalau tak kaki saya rasa macam pendek sebelah. Lepas tu kalau tak kat tulang belakang tu kan ekor pontok tu, itu sangat saya rasa senang. Rasa menyucuk. Rasa senang. Lepas tu krem, yang ada sakit slip disc ke, saraf terkepit, datang kat Pusratu. Ubat tahan sakit, ubat sarau, pergi hospital. Memang tak boleh nak cakap apa. Memang saya tak tahu, saya serah je. Tapi rezeki saya dekat Pusratu. Saya memang betul-betul saya cakap terima kasih kat Pusratu. Saya tak mampu. Dengan berkat kalian like, share Pusratu punya treatment, saya dapat package percuma dari Pusratu. Syukur sangat-sangat. Sebab siapa yang taja saya ni, siapa yang bagi saya free ni, memang saya terima kasih. Staff-staff Pusratu layan saya dengan baik, sopan santun, memang layan macam family sendiri. Saya syukur sangat-sangat. Saya tak sangka saya dapat rawatan lagi. Memang saya tak cukup duit sebenarnya. Saya dah cakap dengan kakak tu, saya tak cukup duit. Saya sakit ni saya dah tahan dekat setahun lebih. Saya tahan sebab saya ada family. Saya ada mak. Mak saya stroke, so saya jaga mak saya lah dengan adik saya nombor 3. So sekarang ni saya memang tak boleh bantu mak saya. Saya nak mandikan dia, saya tak boleh. Saya nak angkat dia pun saya tak boleh. Saya nak bagi makan kat dia pun saya tak boleh. Sebab saya tak ada nak jalan. Puan khidmat dekat mak kan. Saya syukur sebab apa, tiba-tiba Pusratu dapat rawatan percuma. Alhamdulillah rezeki saya kat Pusratu. Dan Pusratu dengan berbesar hati menawarkan saya rawatan percuma. Siapa-siapa yang sakit macam saya boleh datang dapatkan rawatan kat Pusratu Shah Alam. Alhamdulillah, saya memang syukur sangat. Saya dah tanggung sakit ni, sangat sakit.